Dengar sini kawan-kawan. Kalau kau ada masalah dalam depression, kalau kau ada masalah dengan kau punya um, dalaman ataupun anxiety bagai, itu kau allow benda tu untuk masuk dalam hidup kau. Tapi siapa yang bagi terms benda ni kat kau? Adakah kau yang rasa, ataupun orang yang cakap, ataupun kau terima bulat-bulat? Jadi kau punya solusi, kau buat aktiviti fizikal, keluar dengan dapatkan cahaya mentari, okay? Dan juga lakukan aktiviti fizikal supaya kau tak allow benda tu. Sebab kau yang allow benda tu masuk dalam hidup kau. Sebab apa-apa yang boleh kontrol untuk hidup kau, kau boleh manage. Kau jangan mengalah. Dan yang paling penting sekali, kau kena jaga pemakanan kau. Pemakanan adalah membentuk cara pemikiran kau. Okay? Jangan salahkan Tuhan, salahkan diri kau. Sebab kau yang pilih cara hidup kau.